dia nak ada order untuk nasi ayam, nasi dengan ayam goreng ya. Dan dia nak kuah kari. Jadi kita buat sekarang ya. Ini dah bubur ayam dia. Sepatutnya drumstick dah habis ni. Sebab ni ramai yang order dengan drumstick. Sekarang kita bubur timun ya. Okey, kita dah bubur timun. Dan kita dah bubur sambal belacan ya. Dia nak kicap. Jadi kita buburkan kicap. Okey. Dan ni kita bagi kuah kari ya.